Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita sambung hadis baru ni ile. Wa bi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Ya'la bin Atha an Waqi' ibn Hudus an ammihi Abu Razin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyari qala qultu ya Rasulullah awa yadhaku rabb qala na'am qultu lan na'dima min rabbin yadhaku khaira. Dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Razin. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita tertawa disebabkan keputusasaan, disebabkan putus asa hamba-hambanya dan dekatnya perubahan daripadanya. Abu Razin berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah Tuhan itu tertawa? Baginda menjawab, ya. Aku berkata, kami tidak akan kehilangan kebaikan daripada Tuhan yang tertawa. Jadi hadis ini seperti mana yang telah kita bincang pada minggu yang dahulu, iaitu Nabi SAW mensabitkan bagi Allah SWT ni sifat ketawa. Mana satu sifat Allah Ta'ala dipanggil sifat ikhtiyariyah. Sifat yang mana Allah Ta'ala pilih untuk bersifat dengan sifat itu. Sama seperti dia redha, dia suka, dia memberi rahmat dan sebagainya. Begitu juga dia murka. Dan kita telah sebut baru ni, ini adalah sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu kita beriman tanpa ada keraguan dan menetapkan bagi Allah Ta'ala tanpa menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tanpa memisalkan, tanpa kita takyif, menetapkan kaifiat, dan tanpa kita tolak dan tanpa kita memalingkan daripada maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian ke tempat kita berhenti ni, iaitu Allah Ta'ala ketawa. Yang pertama kerana manusia tu putus asa. Yang ni putus asa daripada ikhtiar dirinya, usaha dirinya. Mana dia tidak nampak kekuatan diri dia, dia tidak nampak upaya dia, lalu dia berharap kepada Allah SWT. Dan kita telah bincang baru ni, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala itu adalah satu bentuk kekufuran kerana kita tidak yakin dengan keluasan rahmat Allah Ta'ala. Maka putus asa yang disebutkan dalam hadis ini adalah berkait dengan putus asanya hamba itu terhadap usaha dirinya, kekuatan daya dirinya, lalu pada ketika itu dia benar-benar bergantung kepada Allah SWT. Maka disitulah yang dikatakan Allah SWT ketawa. Allah Ta'ala suka dengan sikap hamba. Dan satu lagi, wa qurbi ghiyarihi, dan dekatnya perubahan daripada dirinya, daripada pihaknya. Mana Allah Ta'ala mengubah keadaan hamba itu, mana daripada fakir kepada kaya, daripada dia dalam keadaan kesusahan, dia dalam kesenangan, daripada dia dalam kesempitan, dia dalam keluasan. Kita balik nota kita ni, muka surat 299, nombor 875. Komentar bagi dan dekatnya perubahan daripadanya. Dan berkata As-Sindi rahimahullah, lafaz ghiyarihi dibariskan dengan kasrah pada huruf ghaid, kemudian fathah pada huruf ya. Ghiyarihi, maknanya kita tidak baca ghairihi. Kita tidak baca ghairihi tapi ghiyarihi. Kalau ghairihi daripada yang lain, bermaksud fakir hal keadaannya. Ia adalah kata nama daripada ucapan ghayyartu syai'a, aku telah mengubah sesuatu.
Maka berubah keadaannya daripada kuat kepada lemah dan daripada hidup kepada mati. Maknanya manusia itu mengalami perubahan, macam-macam perubahan dalam setiap peringkat kehidupannya. Daripada muda kepada tua. Dan keadaan-keadaan ini sudah pasti menarik rahmat pada diri seseorang yang menyaksikan. Maka bagaimana pula ia tidak menjadi sebab-sebab yang lazim untuk menarik rahmat daripada Allah yang Maha Pengasih, yang Rahman, yang Maha Tinggi sebutan dan pujiannya. Dan yang lebih dekat kepada maksud hadis ini ialah bahawa ghiyar adalah bermaksud perubahan keadaan dan pengalihan. Inilah yang diisyaratkan oleh ungkapan Al-Fairuzabadi dalam Al-Qamusul Muhit. Bukan bermaksud perubahan itu sendiri. Maknanya mengubah. Maknanya isyarat dalam kitab Qamus Al-Muhit oleh Fairuzabadi ini mengubah. Bukan perubahan itu sendiri. Bukan taghayyuru wa tahawuluhu. Seperti yang terdapat dalam An-Nihayah oleh Ibnul Athir, yakni kitab Qamus Hadis. Apa yang nak dinyatakan oleh As-Sindi di sini, Allah yang mengubah. Bukan bermaksud perubahan itu sendiri. Pada kalau kita balik kepada Maqulatul Asy'ar ni, pada ini adalah maqalah ayyaf'ala, mana membuat. Maknanya yang memberi kesan, yang aktif. Bukan ayam fa'ila, yang terkesan. Yang terkesan ni maknanya keadaan yang dialami. Maknanya perubahan. Jadi kalau kata ayyaf'ala, itu maknanya dia bertindak, maknanya dia mengubah. Tapi kata sini yang dimaksudkan oleh Ibnul Athir itu maknanya perubahan. Mana menerima perbuatan mengubah daripada orang lain. Dan kata As-Sindi lagi, kata ganti nama pada ghiyarihi adalah kembali kepada Allah. Maknanya perubahannya, mana Allah yang mengubah. Dan maknanya ialah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa, yakni gembira kerana hamba menjadi berputus asa daripada kebaikan disebabkan keburukan yang paling kecil menimpanya. Padahal hampirnya Allah SWT dengan mengubah keadaan daripada keburukan kepada kebaikan dan daripada penyakit kepada kesembuhan. Dan daripada bala serta ujian kepada kegembiraan dan keriangan. Maknanya, mana yang dikenaki oleh As-Sindi di sini, hamba itu, bila mana dia ditimpa dengan musibah, dia jadi putus asa. Mana dia rasa tak nampak, dia gelap perjalanan dia. Dia rasa tak ada siapa nak tolong. Padahal, Allah Ta'ala tu dekat dengan dia, dan Allah Ta'ala akan segera mengubah keadaan dia tadi. Maknanya, musibah yang dihadapi olehnya itu sebenarnya sebentar je. Dialaminya, tidak lama kemudian Allah SWT akan melepaskan dia itu daripada kesempitan, daripada musibah yang dia alami itu. Akan tetapi sifat tertawa, ad-dhihk, berdasarkan kepada makna ini tidak mungkin ditafsirkan sebagai keredaan. Imam Syekh Sindi telah menyebut di awal perbincangan kita ni, ada yang mentakwilkan tertawa ni maknanya redha. Mana dia balik kepada sifat redha. Jadi redha tu tidak ditakwil oleh ahli takwil. Dalam menjelaskan makna Allah Ta'ala ketawa ni, ahli hadis mensabitkan ketawa tu sebagai sifat Allah Ta'ala. Ahli takwil kata, kita tidak terima ketawa tu sebagai sifat bagi Allah Ta'ala kerana tidak layak bagi Allah Ta'ala, kerana ketawa ni dia macam sifat terkesan. Ayyam fa'ila. Mana dia menerima kesan daripada satu keadaan. Maknanya kita kata, ketawa tu sebab dia melihat benda lucu di hadapan. Maka dia pun memberi respon, dia tertawa. Jadi kadang-kadang orang ni, marah setara mana pun, nak tengok marah ke apa semua, bila ada benda lucu, dia boleh hilang marah dia tu. Dia boleh hilang, sebentar tu lah. Orang marah tu. Katalah cikgu marah budak. Yang marah-marah sungguh. Tapi budak ni salah. Dia buat benda lucu ke? Tak. Ataupun tengok marah tu, katalah cikgu tu ketu. Tak. Jadi pakak suka. Dia pun suka juga. Jadi itu maknanya terkesan. Jadi keadaan tu menyebabkan dia berubah daripada marah kepada tidak marah. Daripada marah kepada ketawa. Jadi itu dia telah terkesan. Dan sifat ketawa ni, maknanya kalau mengikut ahli ta'wil, tidak boleh diterimalah bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni mengalami perubahan. Jadi, bila kata Allah Ta'ala tu ketawa, maka hendaklah ditafsirkan sebagai redha. Tapi di sini As-Sindi sendiri mengakui bahawa bahagia
bahagian ni, bahagian min qunuti ibadi wa qurbi ghayrihi tu tak boleh nak letak dengan makna redha. Dia kena betul-betul dengan makna Allah ketawa. Mana kita tak boleh kata Allah Ta'ala redha kerana hamba itu berputus asa dan kerana dekatnya pengubahan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi nak letak dengan makna redha di situ tidak sesuai. Jadi di sini seolah-olah Cindy ni dia pergi ke depan, dia undur. Dia pergi ke depan, dia undur. Seperti yang telah dikritik oleh Syekh Ethiopia baru ni, iaitu dia sebut, Syekh Cindy ni menyebut pendapat ahli ta'wil, kemudian dia sebut mazhab salah. Yang tidak ta'wil, yang isbah. Jadi dia tidak membezakan mana maksud hak nak dikenaki. Dia tidak tarjih. Dia nak pakai mazhab ahli ta'wil ke, dia nak pakai mazhab isbah ke, tidak. Sebab itulah dikritik oleh Syekh Ethiopia. Di sini Syekh Ethiopia pun kritik sekali lagi terhadap apa yang ditulis oleh Syekh Cindy ini. Syekh Muhammad Abi As-Cindy. Syekh Ethiopia berkata, pada pandangan saya terdapat tinjauan, terdapat nazar di sini, tilikan, tinjauan dan kritikan terhadap ucapan As-Cindy daripada beberapa sudut. Yang pertama, ucapannya ini adalah yang disiratkan, yang diisyaratkan oleh ungkapan dalam Al-Qamus. Mana yang dia kata sebagai isyarat daripada Fairuz-Zabadi dalam kitab Qamus dan seterusnya itu tidak tepat. Ini kerana ungkapan ibarat kitab daripada Al-Qamus Al-Muhit itu menunjukkan sebaliknya daripada yang didakwanya, mana bertentangan. Lihatlah petikan daripadanya ini, beliau berkata, dan taghayyara an halihi, maknanya berubah. Jadi tahawwala. Ghayyarahu, menjadikannya tidak seperti sebelumnya, maknanya mengubahlah. Ghayra ma kana, berbeza dengan sebelum itu. Dan mengalihkannya, hawalah. Memindahkannya, mengalihkannya dan menukarkannya, badalah. Maknanya nak cerita, kalau perkataan taghayyara ni, maknanya berubah. Berubah, tidak seperti sebelumnya, mengalihkan, menukarkan ataupun memindah. Dan al-isim, mana kata nama ialah al-ghair. Kata nama dia itu adalah al-ghair, mana yang lain. Iaitu baca dengan fathah diikuti dengan sukun mati, al-ghair. Sesat, mana sesat nukilan. Dan seumpamanya terdapat dalam Lisanul Arab, kitab Qamuh bahasa lagi ni, oleh Ibnul Manzur Al-Ifriqi. Beliau berkata, Ibnul Manzur berkata, dan al-ghair adalah kata nama bagi taghayyur, mana perubahan. Daripada Al-Lihyani, ini tokoh bahasa ni, beliau meriwayatkan syair, iz ana maghlubun qalilul ghair. Dan ketika aku dikalahkan sedikit ghair, mana sedikit perubahan. Manakala pun dia tidak terjejah banyak lah. Maka ia menunjukkan bahawa pembacaan dengan fathah diikuti dengan sukun dan ia bermaksud perubahan at-taghayyur, bukan bermaksud pengubahan. Seperti yang didakwa oleh As-Cindy, maka telitilah fathah amal. Itu dia kritik dari segi bahasa lah. Hak sebenar yang terdapat dalam Fairuz-Zabadi ni, al-ghair, bukan ghiyar. Dengan maksud perubahan. Jadi hak dalam hadis ni ghiyar, maknanya mengubah. Jadi antara mengubah dan perubahan tak sama. Kedua, kerana mana boleh diteliti, boleh dibahas kata-kata Syekh Abi Cindy ni, kerana dalam kitab An-Nihayah menunjukkan bahawa ghiyar dengan kasrah diikuti dengan fathah bermaksud pengubahan. Jadi taghyir. Tadi taghayyur, ini taghyir. Bukan bermaksud perubahan, at-taghayyur. Kerana taghayyur tu perubahan. Maknanya taghyir, pengubahan. Mana transitif lah, kata kerja transitif, bukan tak transitif. Inilah yang sesuai dengan makna hadis, bukan ucapan Al-Qamus seperti yang didakwa olehnya juga. Dia kata al-ghair itu. Ketiga, ucapan akan tetapi ketawa dan seterusnya telah terdahulu bahawa tafsiran dhik itu ketawa sebagai ridha Allah tidak benar. Dan janganlah lalai. Maknanya, oleh seperti kita kata tadi lah, dia penduk patah balik. Nak juga pakai ketawa tu dengan makna redha, tapi akhirnya dia mengakui bahawa nak letak makna redha di sini
nak takwil kepada makna redha itu tak sesuai. Jadi itu dikritik oleh Syekh Ethiopi kerana tidak konsisten. Habis itu. Maknanya Allah Ta'ala ketawa kerana manusia ni cepat berputus asa daripada mendapat kebaikan, sedangkan Allah Ta'ala akan segera ubah keadaan dia tu. Mana kalau dia katalah dia sedih, hilang barang ke gapo semua ke, dah. Tak lama nanti dia akan jumpa barang tu. Kalau dia sakit, tak lama lagi Allah Ta'ala akan ubah keadaan sakit dia tu kepada kesembuhan. Kemudian dalam hadis ni, Abu Razim, perawi pada hadis ni, bila dia dengar Nabi kata, Tuhan ketawa. Jadi dia kata, adakah Tuhan itu tertawa? Jadi dia tanya. Jadi tanya, adakah Tuhan itu tertawa? Mana dia faham, tertawa tu dengan makna biasalah. Dengan makna zahir. Tertawa lah. Makna yang mafhum kepada kita. Kalau kita kata muka. Muka kita ni, muka pitu, muka kuala, muka surat. Maklum kepada kita muka tu gapo. Kalau kata kaki ke tangkai ke, kita maklum benda tu. Takar motel, takar dia, takar kendi, macam-macam takar ada. Jadi itu sudah maklum kepada orang yang terlibat dengan bahasa. Dia tahu makna asal ataupun makna bersama. Walaupun hakikat dia berbeza. Pertanyaan Abu Razim ini menafikan takwilan bahawa ketawa dengan makna redha dan rahmat. Jadi kalau kita kata wajib, wajib takwil. Talih ni kita nak faham dengan makna zahir. Allah Ta'ala tertawa ni sebab dia akan jadi Allah Ta'ala ni berubah. Allah Ta'ala dia panggil halla alaihil hudus. Berlaku kepadanya itu baharu. Allah Ta'ala terkesan. Jadi kalau ketawa, maknanya Tuhan ada mulut lah. Tuhan ada gigi lah. Jadi dia mari kara. Benda-benda yang tidak diberitahu oleh nas. Jadi dia membayangkan Allah Ta'ala telah menyerupai makhluk. Lalu dia cuba nak takwil kepada makna yang lain. Jadi kalau kata letak dengan makna redha ke merahmati ke, itu seolah-olah sahabat Abu Razim yang bertanya, dia tak faham makna ketawa tu gapo. Jadi pertanyaan Abu Razim ini menafikan takwilan bahawa ketawa dengan makna redha dan rahmat. Ini kerana jika ketawa dengan makna redha dan rahmat, berarti kita menganggap sebahagian sahabat jahil tentang makna tertawa. Kalau tertawa tu dengan makna rahmat ataupun redha, jadi sahabat tak faham lah. Kalimah ad-dhahik itu dalam bahasa Arab dengan makna gapo. Jadi bila dia tanya, Tuhan, adakah Tuhan ni ketawa? Maknanya, dia faham ketawa tu seperti mana yang maklum kepada kita semua ni. Pertanyaan Abu Razim ini menunjukkan beliau memahami makna tertawa dan apa yang ditanya oleh beliau itu sebagai kepastian. Mana kalau dia tanya tu gapo? Mana nak mengesahkan. Nak mengesahkan saja. Bukan dia tidak faham makna tertawa tu. Dia nak mengesahkan. Betul kah Tuhan tertawa? Jadi Nabi kata ya, tertawa. Jadi pertanyaan ini menunjukkan satu, Abu Razim faham ketawa tu dengan makna gapo, dan apa yang ditanya oleh beliau itu sebagai kepastian. Mana tujuan dia tanya nak memastikan, nak mengesahkan. Adakah Allah Ta'ala bersifat dengan ketawa ataupun tidak? Bukan bertanya makna ketawa itu apa. Jika ketawa itu dengan makna redha dan rahmat, tentu Abu Razim tidak akan bertanya kepada baginda. Kerana redha dan rahmatlah makna yang masyhur, yang diketahui oleh semua. Tak payah tanya lah. Kalau kata tertawa itu dengan makna redha. Sebab baca Quran, awal lagi menyebut Bismillahirrahmanirrahim, menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi bila dia tanya tu, awayadhaku ar-Rabb, apakah Tuhan ketawa? Makna hak dia tanya tu memang dengan makna hakiki. Ketawa tu dengan makna hakiki. Bila dengan makna hakiki, maka tidak perlu kepada takwilan. Mentakwilkan takwil dengan makna redha dan rahmat. Sebab takwil itu sebenarnya memalingkan lafaz daripada maknanya yang sebenar kepada makna yang lain. Yang marjuh. Sarful lafzi an ma'nahu al-hakiki ila makna marjuhin liqarinatin. Maknanya kaedah takwil mengikut ahli takwil ni memalingkan lafaz daripada maknanya hakiki kepada makna yang lemah, makna yang jauh sikit daripada makna asal,
kerana ada qarinah. Jadi qarinah ataupun dalil yang menyebabkan mereka nak takwil ni adalah kerana bagi mereka mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan ketawa, kerana ketawa itu menandakan menyerupai makhluk, berhajat kepada mulut, gigi. Kalau kata ada suara, mana itu yang dibayangkan oleh ahli takwil. Sebab itulah dia menafikan. Jadi kalau kata ketawa, sebelum ni tak ketawa. Pada akhirnya ketawa ke tidak? Jadi antara ketawa tak ketawa tu sudah berlaku hudus, perubahan. Sedangkan kaedah yang dianggap oleh ahli takwil ni, mana kita pegang kemah-kemah bahawa mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala bersalah dengan benda-benda baru. Jadi benda-benda baru ni dia berubah. Daripada ketawa tak ketawa, jadi bila berlaku ketawa kepada tidak ketawa, daripada ketawa kepada tidak ketawa ni apa semua ni, itu menandakan ada perubahan. Jadi tak mungkin Allah berubah. Jadi kalau berubah tu, itu alamat makhluk, maka kata dia tidak dapat, tidak kena nafi, kena takwil, kena nafikan makna zahir, kena takwil ambil kepada makna rahmat. Mana nak memberi rahmat. Jadi Nabi SAW mengiyakan. Aku berkata, kalau gitu kan, kita tidak akan kehilangan kebaikan daripada Tuhan yang tertawa. Maknanya kita akan sentiasa mendapat rahmat dari Allah Ta'ala, kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memberi kepada kita. Maknanya, dia memahami di sini, lazim bagi sifat tertawa Allah Ta'ala ni, maknanya Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan. Jadi, memberi kebaikan ni, ini memang sifat Allah Ta'ala. Wa annahu wal barur rahim. Allah Ta'ala itu bar. Banyak memberi kebaikan. Jadi Allah, mana lazim daripada tertawa itu memberi kebaikan. Tapi tertawa tu bukan dengan mana memberi kebaikan. Tapi lazim. Maknanya yang difahami oleh Abu Razin di sini, bila Allah Ta'ala itu sifat tertawa, jadi tertawa dia tetap dia bersifat dengan sifat memberi kebaikan kepada hamba-Nya. Mana kita akan sentiasa mendapat rahmat. 877. Kami akan sentiasa memperolehi daripada Tuhan yang ketawa segala bentuk kebaikan, kurniaan, kemuliaan dan kemurahan. Maksudnya sesungguhnya Tuhan yang memiliki sifat ketawa tidak akan terputus kebaikannya kepada kami, daripada kami. Daripada ke kepada? Kepada dah. Kepada kami. Tidak putus. Tidak akan terputus kebaikannya kepada kami. Bahkan setiap kali kami memerlukan kebaikan, kami akan menjumpainya, mendapatinya, memperolehinya. Kerana sesungguhnya, apabila kami menzahirkan kefakiran kepadanya, mana kita mengakui bahawa kita ni benar-benar berhajat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ketawa. Lalu memberikan kurniaannya pada kita. Maksudnya Allah Ta'ala tahu kita ni amat-amat berhajat kepada dia. Tuhan tahu kita ni yakin kepada kemurahannya. Maka Allah Ta'ala beri pada kita. Kemudian pedoman daripada hadis ni. Yang pertama, sesungguhnya hadis ini menetapkan sifat ketawa ad-dhahik bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Maka kita menetapkan baginya apa yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri sebagai sifat-sifatnya, atau apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan melalui hadis-hadis yang sabit sahih seperti hadis-hadis ni. Maknanya kita isbatkan bagi Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala isbat kepada diri dia. Jadi mazhab isbat ni bukan mazhab baru. Bukan saja-saja. Kita isbat ni kerana itulah yang disebut dalam Quran. Itulah yang diriwayatkan daripada Nabi dalam hadis yang sahih, sanad dia. Jadi kalau Tuhan tak sebut, kita tidak isbat lah. Dan kita tidak melakukan takwil. Yang maknanya menafsirkan secara menyimpang, meninggalkan makna hakiki. Tidak melakukan ta'til, maknanya menafikan sifat, maknanya mengosongkan. Jadi ta'til inilah mazhab Jahamnya. Mazhab Jaham bin Safwan ataupun golongan Mu'attilah, golongan Jahmiyah ni. Maknanya kata tak ada. Kita tak terima hadis ni. Tak mungkin Tuhan ketawa. Jadi dia tolak terus lah. Tapi bezanya, Asy'ariyah sebagai ahli ta'wil ni, dia kata,
kita tidak terima makna ketawa ni dengan ketawa seperti mana kita faham, kita pergi kepada makna redha, makna rahmat, makna iradatu thawab, nak memberi pahala. Jadi dia takwil kepada tu. Mana kira-kira dia pakai hak lazim lah, hak lazim. Hak lazim kepada ketawa tu maknanya nak memberi. Tapi bagi ahli isbat ni, hak lazim tu kita tidak nafi. Tapi kita tidak boleh meninggalkan makna hak asal. Hak lazim tu memang automatik dah. Macam kita kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Taala Ar-Rahman istiwa atas aras. Jadi kalau kita takwil kepada menguasai, tak perlu sebut istawa 'ala aras, kerana menguasai itu memang sifat Allah Taala. Itu adalah lazim daripada sifat istawa. Tapi kita pakai dengan mana 'ala wartafa'a. Allah Taala tu tinggi. Tinggi. Dia tinggi atas daripada aras. Jadi tinggi itu adalah sifat makna hakiki bagi istawa ila. Atau secara istawa ila ke istawa saja ke, itu mana lain. Macam summa istawa ila sama. Kemudian dia tuju kepada penciptaan langit. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Bila mana Nabi Musa ni sudah capai umur ya apa ni, dia tubuh fizikal dia tu gagah, wastawa dan tegak molek. Itu istawa tanpa ada haraf jar. Jadi dalam perkara, dalam hadis-hadis sifat ni kita isbatkan apa yang Allah Taala sifatkan bagi dirinya sesuai dengan keagungannya. Itulah bila kata sesuai dengan keagungannya ni, mana hak layak dengan dia, mana bukan kerana terkesan, mana Allah dengan hamba, tidak. Bukan kerana dia ada hajat daripada sesuatu, tidak. Itu Allah Taala Maha Kaya. Maka dan tidak melakukan tasbih, menyerupakan. Mana kita tidak kata Allah Taala ketawa macam orang ni ketawa, macam itu ketawa tak boleh. Itu sudah jadi tasbih. Hendaknya kita isbatkan sifat ni dengan selayaknya dengan Allah Taala, sesuai dengan keagungannya. Maka sucilah Allah Taala daripada apa yang dikatakan oleh golongan zalim dengan ketinggian yang besar. Mana Allah Taala Maha tinggi. Dan orang yang kadang-kadang orang yang selalu suka takwil ni seolah-olah dia telah tahu tentang Allah Taala dengan sebenar-benarnya. Sedangkan Allah Taala kata wala yuhitu nabihi ilma. Mereka itu tidak dapat mencakupi ilmu tentang Allah. Maka sebab itulah dia kena ada tafwid, kena surah pada Allah Taala, yakni tafwid pada kaif, cara. Sebab itulah salah dulu dia kata Allah Taala ada cara dia. Kaif bila kaif. Ada cara tanpa diketahui cara. Tapi setengah orang dia faham bila ulama kata bila kaif dia kata tak ada kaifiat bagi sifat Allah Taala. Jadi macam mana? Allah Taala murka tak ada kaifiat. Dia mendengar tak ada kaifiat. Dia istiwa tak ada kaifiat. Jadi nafi kaifiat itu maknanya kaif wala kaif. Kaif la kaif. Maknanya ada cara tapi tidak serupa cara biasa. Tidak serupa cara makhluk. Sebab kaif itu sifat. Sifat juga kaif. Cuma kita tidak tahu cara. Maknanya kalau Allah Taala turun ke langit, ke langit yang rendah ni pada 1/3 malam yang akhir setiap malam, turun lagu mana? Dengan cara dia, kita tidak tahu cara tu. Tapi mana turun tu kita faham. Jadi cara turun tidak diketahui. Jadi kalau kita sebut lagu tu, tidaklah menjadikan kita ni kata Tuhan ni berjisim, Tuhan ni serupa kita, tak. Sebab kita daripada awal lagi menyatakan sifat ni Allah Ta'ala sendiri sabitkan bagi dia sesuai dengan keagungan dia. Dan kita telah baca ayat ni, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang seumpama dengannya dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura. Pedoman yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat hampir dalam memperkenalkan doa. Hampir Allah Ta'ala ni, mana dia dekat dengan kita, mana dia cara. Kita dalam rahmat dia, dalam perhatian dia, dalam ilmu dia. Banyak, Allah Ta'ala ni banyak memberikan kurniaan dan cepat mengubah ujian daripada hamba-hambanya pada waktu yang dekat. Maknanya tak lama sebenarnya,
ujian kesusahan yang dihadapi oleh hamba itu. Maka tidak sepatutnya mereka berduka cita kerana kesempitan musibah dan bertambahnya kesusahan. Bahkan hendaklah mereka segera kembali kepada Allah dan bersandar serta berlindung kepadanya, kerana sesungguhnya tiada tempat untuk meminta perlindungan dan tiada tempat kembali selain daripada Allah. La malja'a wa la manja illa ilallah. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat untuk selamat, tidak ada tempat untuk kembali melainkan kepada Allah. Kemudian satu fasa kita sebut di sini, kata-kata para ulama tentang sifat ketawa bagi Allah. Jadi kita nak sebut di sini, mazhab isbat ni, mazhab yang mensabitkan bagi Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala sabitkan untuk diri dia ni, ini bukan mazhab bid'ah. Bukan mazhab bid'ah yang direka oleh Ibn Taymiyah. Sebab setengah orang dia kata, ini semua adalah kejahilan Ibn Taymiyah kerana mengatakan Allah Ta'ala ni ada sifat-sifat ni. Sedangkan ulama dulu menyerah sepenuhnya. Maknanya, bila siapa tentang ketawa ni, tak tahu makna apa. Kalau Allah Ta'ala sebut dia ada tangan, tak tahu tangan ni, tak boleh terjemah yada ni kepada makna tangan, kena kosong gitu. Kalau kata Allah Ta'ala istawa alal arsh, kita kena kata istawa lah. Lagu mana? Istawa. Tak boleh terjemah. Itu mazhab karut. Sebab kalau kita baca dalam Fiqhul Akbar sendiri, Imam Abu Hanifah kata tidak salah untuk kita terjemah sifat Allah Ta'ala dalam bahasa Arab ke bahasa lain. Asalkan kalimah tu tidak 100% menunjukkan kepada sifat makhluk. Jadi, macam kita kata tangan. Tangan tu, dia adalah satu perkataan yang umum. Bukan kata manusia saja ada tangan. Kereta pun dia ada tangan juga. Gua tu pun ada tangan, gua ni ada tangan. Tapi tangan tu ada satu makna yang boleh difahami mengikut benda yang dikaitkan dengannya. Jadi kita nak sebut di sini, sifat ketawa bagi Allah Ta'ala ni, tidaklah dengan sebenarnya kalau kita isbatkan sifat ketawa bagi Allah Ta'ala ni, tidak mungkin sama sekali kita telah menjadikan Allah Ta'ala ni ada jisim. Tidak mungkin sama sekali kita mengatakan Allah Ta'ala ni menyerupai makhluk. Tidak. Kerana benda ni Allah Ta'ala sendiri sebut. Dan difahami oleh ulama silam dahulu dengan makna yang jelas, iaitu tidak serupa dengan makhluk. Ada dan tidak serupa dengan makhluk. Imam Syafi'i berkata, bagi Allah Ta'ala itu nama-nama, sifat-sifat yang datang disebut oleh kitabnya dan diberitakan oleh nabinya kepada umatnya, dan bahawa Allah tertawa kepada hamba-hambanya yang beriman, seperti mana sabda Nabi SAW berkenaan seorang lelaki yang mati syahid. Sesungguhnya dia telah menemui Allah dalam keadaan Allah mentertawakannya. Mana ni merujuk kepada hadis, dua orang ni dia bertembung dalam peperangan. Ni orang mukmin, ni orang kafir, perang. Dia perang. Jadi orang mukmin ni telah dibunuh oleh orang kafir. Jadi orang mukmin mati syahid. Orang kafir ni pula setelah dia bunuh orang mukmin tadi, dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia perang. Dia pun mati syahid. Mana dulu dia pernah menyebabkan orang mukmin mati lalu mati syahid, sekarang ni dia pergi perang, tapi perang sebagai orang Muslim, dia pula mati syahid. Jadi Allah Ta'ala tertawa sebab dia menyebabkan saing dia, lawan dia tu mati syahid, kemudian dia sendiri mati syahid. Itu ada dalam hadis. Ini nukilan Ibnu Abi Ya'la dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Itu yang pertama. Ini akidah Imam Syafi'i. Maknanya kita mengisbatkan nama-nama dan sifat yang datang disebut oleh Allah dalam kitab dia dan dalam hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, Ibnu Khuzaimah berkata, bab penjelasan tentang pensabitan sifat ketawa bagi Tuhan kita tanpa menyerupakan ketawanya dengan ketawa makhluk. Serta ketawa makhluk, bab penjelasan tentang pensabitan sifat ketawa bagi Tuhan kita Azza wa Jalla tanpa menetapkan bagaimana bentuk sifat ketawa tersebut. Mana kita tidak takyif. Kita tidak tentukan lagu mana ketawa Allah Ta'ala. Kita bakal terima Allah Ta'ala ketawa, lagu mana cara itu kita serah pada Allah Ta'ala. Dan juga tanpa menyerupakan ketawanya dengan ketawa makhluk. Serta ketawa makhluk, mereka itu. Buatlah tu. Bahkan, kita beriman bahawa dia tertawa sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW dan kita diam tentang bentuk atau hakikat ketawa itu. Jadi di sini, poin yang penting juga, dalam Quran tak ada sebut Allah Ta'ala ketawa. Tapi ada dalam hadis.
Jadi hadis tu hadis sahih, hadis Bukhari dan lain-lain. Seperti hadis ni lah. Hadis ni setidak-tidaknya hasan. Cuma bagi ahli takwil dia kata, kita tidak boleh menetapkan akidah dengan hadis. Sedangkan sebenarnya hadis ahad ni, seorang perawi itu sudah cukup dah. Asalkan dia benar. Mana kalau nak nanti 10 orang, 5 orang, baru kita nak yakin sebagai benar, untuk dibuat akidah, itu banyak kita mengenepikan hadis-hadis yang sahih. Jadi bila kita yakin kepada kredibiliti seorang perawi sebagai seorang yang adil, maka itu sudah cukup kepada kita untuk yakin kepada hadis yang diberitakan olehnya. Lepas tu kalau nak kira ada kemungkinan tersalah, terlupa, tersilap, tidak dalam hadis akidah pun ada juga. Tidak sebenarnya dalam akidah ada kemungkinan tersilap. Jadi kemungkinan tersilap tu ada, tapi peratus tu banyak mana. Jadi kalau kita buat andaya, takut-takut ada terlupa perawi ni. Takut-takut dia tersilap. Jadi kalau kita buat andaya dalam hadis akidah ni, ada kemungkinan tersilap, maka kita kena buat andaya juga ada kemungkinan tersilap dalam hadis-hadis tentang halal haram, tentang akhlak, tentang manakib dan sebagainya. Kalau gitu juga, mutawatir tu dia akan jadi syarat hadis. Sedangkan hadis sahih ni cukup dengan binaklin adlin dhabitin. Cukup dengan nukilan perawi daripada seorang perawi adil, seorang dhabit. An mislihi, daripada orang sepertinya. Sampailah kepada ujung sana. Dan kita diam tentang betul atas hakikat ketahuannya itu. Cara, lagu mana, rupa ketawa tu kita tu senyaplah. Kerana Allah Ta'ala telah mengkhususkan pengetahuan tentang sifat ketahuannya itu. Dia saja tahu. Ilmu tu khusus bagi diri dia dan tidak memperlihatkannya kepada kita. Jadi mana kita nampak tu? Maka kami pun hanya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dan mempercayai dengan hati kami. Jadi, oleh kerana Nabi sebut, Allah Ta'ala dia ketawa, kita terima lah. Jadi kalau kita tak terima, Nabi kata, lagu mana hukum? Berat tu. Dan kita berdiam diri terhadap apa yang tidak dijelaskan kepada kami daripada perkara Allah Ta'ala simpan pengetahuannya. Allah Ta'ala khususkan. Awistaksara bi'ilmik. Allah Ta'ala khususkan ilmu tu dalam diri dia. Maknanya kita ni, kita tak sabit lah. Biasanya orang mondi ni, dia akan buat ngaji lah. Kalau gitu kan, kalau Tuhan ketawa ni, Tuhan ada gigi, Tuhan ada lidah, Tuhan ada anak tekak. Buat apa duk kara habisnya? Kita pakai hak Tuhan sebut sudah lah. Kalau kata Tuhan ada tangan lepas tu, kalau tangan kat, dia ada orak lah. Ada darah lah, ada kara habis. Jadi itu bukan cara ahli sunnah lagu tu. Ahli sunnah tak kata lagu tu. Jenis beragapai ada darah, ada tulang, ada apa semua ni, ini golongan musyabbihah. Jadi benda tu tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Itu dalam kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga, berkata Imam Al-Baghawi, Muhyi Sunnah ni. Adapun jari, yang disebut dalam hadis itu adalah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ini merujuk, Inna quluba bani Adam baina usba'ini min asabi'ir rahman. Allah Ta'ala, Nabi kata, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu di antara dua jari daripada jari jemari Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Baghawi, jari itu yang tersebut dalam hadis ini adalah satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Begitu juga setiap perkara yang datang dalam kitab atau sunnah daripada jenis ini berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti nafs, diri. Seperti dalam Al-Quran kata, ta'lamu fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Nabi Isa kata, engkau tahu apa yang ada dalam hati aku tidak tahu apa yang ada pada diri engkau. Kemudian wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Kemudian tentang mata. Tajri bi'ayunina. Ada sebut tangan, ada sebut kaki, ada sebut datang, ada sebut mari. Mendatangi, ada sebut datang. Ada nuzul ke langit dunia. Ada sifat istiwa atas aras. Ada dhahik, tawa. Ada farah, gembira. Dan beliau berkata lagi, maka sifat-sifat ini dan yang seumpamanya adalah sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla yang sabit melalui dalil pendengaran, yakni dalil sam'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajib beriman dengannya serta membiarkannya, yakni menerimanya. Imrar kama ja'at. Sesuai dengan zahirnya. Mana kita terima dengan mana zahir. Tapi ahli takwil kata zahir itu kafir. Kalau terima hak zahir jadi kafir.
Itu kata Sanusi. Sanusi yang tulis kitab Umul Barahin tu. Ada siri Sanusiyah Kubra, Sugura, apa semua tu. Jadi mengikut dia, sebab kepada kesesatan ni, menerima zahir ayat-ayat Al-Quran. Jadi seolah di situ wajib takwil. Sedangkan cara Imam Hadis, Imam Baghawi ni, adalah kita terima. Seperti mana yang disebut, terima hak zahir itu. Tanpa melakukan takwil dan menjauhi tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam keadaan beriktikad bahawa tidak ada satu pun daripada sifat-sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk, bagaimana zatnya juga tidak menyerupai zat makhluk. Ilmu tentang sifat ni adalah far'un. Ilmu tentang zat Allah Ta'ala. Jadi ini kaedah yang maklum. Maksudnya kalau kita terima zat Allah Ta'ala ni qadim, maka kita kena terima juga sifat dia qadim. Cuma Mu'tazilah lah tak terimanya. Mu'tazilah kata zat Allah Ta'ala qadim tapi sifat dia baru. Kalau zat dia qadim, sifat dia qadim, maka dia akan jadi banyak qadim, berbilah-bilah. Jadi bila berbilah-bilah qadim ni, ta'adudul qudama, dia akan jadi syirik, kata dia. Tapi kita ahli sunnah kata, sifat Allah Ta'ala ni adalah farak kepada, farak pembincangan tentang sifat ni adalah farak daripada pembincangan tentang zat. Maknanya kalau kita terima, kita etik ke Allah Ta'ala itu qadim dengan zat dia, maka kita kena terima Allah Ta'ala itu qadim dengan sifat dia. Kalau kita terima Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluk pada zatnya, maka kita kena terima juga Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk pada sifat dia, pada perbuatan dia. Itu kaedah dia. Mana kita terima. Lagu tu cara dia. Itu kata Imam Baghawi dalam kita ada Syarh Sunnah. Syarh Sunnah ni dia macam syarah kepada Mishkat jugalah. Murid Imam Nawawi, Alauddin Ibnu Attar berkata, ini anak murid Imam Nawawi. Apabila Al-Kitabul Aziz, apabila Al-Quran berbicara dan datang hadis-hadis sahih yang menetapkan sifat mendengar dan melihat, serta sifat mata dan wajah, sifat ilmu, sifat kekuatan, sifat kudrat lah, keagungan, kehendak, iradah, perkataan dan kalam, redha dan murka, cinta dan benci, gembira dan ketawa, maka wajib beriktikad bahawa sifat-sifat itu adalah hakiki, bukan majas, bukan bahasa pinjaman. Jadi tak ada timbul soal litera, pegang yang mana litera, tak ada. Litera ni istilah orang putih. Mana kita terima itu adalah makna zahir yang hakiki, tanpa menyerupakan sedikit pun sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk yang diciptakan dan menjadi hamba. Mana sifat ni memanglah ada pada kita ni. Mata, wajah, ilmu, kuasa, mulia, agung, iradat ni ada pada kita, tapi tak sama lah. Tak sama antara Allah Ta'ala dengan kita ni. Jadi seolah-olah nak beritahu pada kita di sini, seperti mana kita terima Allah Ta'ala mendengar, melihat, mengetahui sifat iradat dia tu, sifat kuasa dia tak serupa kita. Maka bila kata Allah Ta'ala ada wajah, ada mata dan sebagainya ni, mana tak serupa lah dengan makhluk. Dia panggil al-qawlu fi ba'di sifat ka qawli fi ghairi fi sa'iri sifati. Pegangan kita pada sifat Allah Ta'ala ni seperti mana pegangan kita pada sifat-sifat lain. Jadi kalau kita telah terima Allah Ta'ala mendengar, melihat, mengetahui, hidup dengan tak serupa dengan kita, maka kalau Allah Ta'ala sebut pada kita tentang dia ada wajah, dia ada tangan, dia ketawa gembira, mana tak serupa jugalah. Tapi ahli takwil ada semua jawapan. Dia ada semua jawapan. Sebab itulah dia panggil alul kalam. Ada buah dia tu. Tak selesai. Tak selesai. Sebab itulah dia kena, maknanya bagi demo ni kena bicara semacam. Tentang sifat Allah Ta'ala kena bicara, apa haji. Jadi kita ahli sunnah ni, ahli hadis ni, bila kita bahas benda ni, kita berhenti setakat tu. Mungkin bagi ada dalam hadis, kita nak bahas. Setara mana? Nak cuba takwil, nak cuba nafi. Jadi sebenarnya lebih penat takwil daripada isbat. Jadi kata Ibnu Attar ni, dan hendaklah berhenti setakat apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya katakan. Mana setakat tu? Tanpa menambah atau mengurangkan daripadanya, tanpa menetapkan bagaimana takyif, tanpa menetapkan bagaimana, tanpa menyerupakan, tanpa memasukkan makna, tanpa menggantikan atau mengubah, tanpa mengalihkan lafaz itu daripada makna asal yang difahami oleh orang Arab dalam penggunaannya, dan wajib berdiam diri selain daripada itu. Maknanya kalau tu tak sebut, tak sedar tambah lah.
Itu disebutkan oleh Ibnul Attar dalam kitab dia Al-I'tiqadul Khalis Minasyakki Wal-Intiqad. Tebal kitab ni, anak murid Imam Nawawi. Ibnu Attar ni lah tulis biografi Imam Nawawi. Beliau ada syarah kitab Umdatul Ahkam. Berapa jilid? 9 jilid tak silap. Imam Nawawi ni ada anak murid dia yang ahli hadis. Cuma timbul persoalan, Imam Nawawi ni betul ke dia Asy'ariyah? Biarlah kita tak usah bincang lagi lah. Betul ke tidak? Orang dia kata Imam Nawawi Asy'ariyah, Hafiz Ibn Hajar Asy'ariyah belakang. Jadi setara mana Asy'ariyahnya Imam Nawawi itu benda boleh bincang. Sebab hak jelas kepada kita, yang pertama, Imam Nawawi ni kalau dia syarah hadis ni dia tak faham panjang. Kalau ada sifat dia syarah, dia lalu gitu je. Tidak macam yang disyarah oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad. Waktu tu Imam Ghazali faham panjang. Hadis nuzul saja 3-4 muka surat. Syarah dia tu. Tapi Imam Nawawi rekah. Maknanya tidak cara ahli kalam tu. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, sabda Nabi SAW, Allah tertawa kepada dua lelaki, salah seorang daripada keduanya membunuh yang lain, kemudian kedua-duanya masuk syurga, maka hadis ini dan segala yang seumpamanya, yang sah sanadnya, dan para perawinya dipercayai thiqah, kita beriman dengannya, terima. Dan kita tidak menolaknya dan tidak mengingkarinya. Mana tak serupa dengan golongan Jahmiyah, Mu'attilah. Serta kita tidak mentakwilkannya dengan takwilan yang menyalahi zahirnya. Mana kita tidak pakai mazhab Mu'attilah, golongan nafi sifat ni, golongan Jahmiyah, golongan Mu'tazilah, dan kita tidak mentakwilkan takwilan menyalahi zahirnya, seperti ahlu takwil, golongan Mu'awwilah. Dan kita tidak menyerupakan dengan sifat makhluk dan tanda-tanda perkara yang baru. Mana kita tidak golongan Mujassimah, kita tidak golongan Musyabbihah. Kita mengetahui bahawa Allah SWT tiada sesuatu pun yang seumpamanya dan tiada bandingan baginya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan segala yang terlintas dalam fikiran atau terbayang dalam hati, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak seperti itu sama sekali. Jadi dia kata, kullu ma khatara bibalika fallahu khilafu zalika. Setiap apa yang mari terlintas, Tuhan tidak lagu. Tak usah terbayang. Itu sikap. Sikap ulama hadis tentang sifat Allah Ta'ala ni. Maknanya ulama hadis ni tidak pernah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Wallahu a'lam.